your space, then pull me close. Lawa-lawa semua nak makan steamboat. Kenapa ada gula-gula lollipop? Hidup? Jarang kat tempat steamboat ada gula-gula Tengok ni. lollipop. Ni zaman-zaman kecil-kecil. Oh, popo. Ni ah. Dulu ni, Ni dulu adalah kita punya Ferrero Rocher. Ya, 20 sen. Ni je yang kita mampu dulu kan. Apa nama dia? Roka. Roka. Feeling lah kau ni Ferrero Rocher. Yelah dulu rasa Feeling macam kan? Ferrero Rocher. Yang Ferrero Rocher mahal kan. Padahal tak pernah makan pun Ferrero Rocher dah makan tu. tengok dalam TV je. Macam ni je. Tapi coklat dia akan lekat-lekat kat langit sikit kan. Tapi dia memang murah kan. Betul. Mari kita tengok yang lain. Mari kita tengok. Mari. Wow. Wow. Ni. Oyster. Menarik. Kita orang baru habis event. Lepas tu kita macam lapar gila tau. So macam nak cari tempat lepak yang boleh makan. So aku carilah tempat makan yang ada grill-grill. Sebab apa yang kita pergi kan sebab macam rasa macam grill-grill hujan-hujan ni best juga. Hujan lebat weh. Lebat gila. Oh. Laju. Datin. Mana Datin nak buka ni? Datin tak Akak siput babi. Akak nak. Siput harimau nama dia. Ha? Nampak? Memang bunyi kot. Tak, dia nak check awak kan apa. Kita call Datuk Azmi Datuk, tadi lapar kan? Okey lah, 200. Kan? Mungkin akak patut cakap ni. Stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for rules that change over time. Oh. So kita ambil sayur banyak of course lah. Lepas tu aku ambil ni. So dapat dia sedap. Ayam goreng dapat dia sedap. Ni dia punya sauce Thai sauce campur dengan sesame dia sedap kan. Akak ambil apa? Macam tak ada pegangan Tak sedar diri. Diri. Main terus ayam goreng je. Sedap. Jadi Suspend tau. ni aku campur sos Thai dengan ni tadi. Dengan sesame. Sedap. Dengan suasana hujan pula kan. Dia macam ngam lah. Ngam-ngam soy. Rasa tom yum tu tak? Okey. Ya, okey lah kan. Macam ni tom yum ni kan? Dan hari ni not sponsored Ni semua no. Akak ambil kerang tu. Tapi dia tak tahu macam mana nak makan. Cuba bagi tahu macam mana nak makan. Dia sedut pun. Kau kena pecah kan? Rasa kena pecah kot. Mungkin kalau akak tiup akak jadi ikan duyung. Dua tu je lah pilihan akak sekarang ni. Eh lawa betul ikan duyung. Tak makan dah malas kau. Leceh nak kena pecah kan? So basically makanan kat sini sedap. Harga dia pun macam okey lah. Macam sebab hari ni Jumaat RM61.80. Tapi makanan berlambak gila sampai kita orang macam banyak makanan. Lepas tu makanan rare pula tu macam jarang-jarang lah kita jumpa dekat kedai-kedai biasa. So total kita orang makan 3 orang 215 10 sen. Seorang lebih kurang RM71.60 lah. Ada kurang lah RM71. So aku rasa berbaloi sebab memang banyak gila makanan kat situ. Makanan pun sedap-sedap. Yang penting dia punya kuah tom yum tu ya Allah sedap betul. Apa sebab selalunya kadang-kadang kalau kita pergi dekat kedai yang steamboat ataupun kedai grill yang macam ni, dia punya kuah tu macam alah dia main letak yang kadang main kuah yang macam cakap macam yang beli segera tu letak dengan air bagi jadi kuah. Tapi tak, ni memang rasa betul-betul rasa tom yum dia tu memang betul-betul rasa macam tom yum. Macam kita order dekat kedai tom yum. Lepas tu dia punya pilihan lauk dia banyak gila. Ada kerang, berbagai jenis kerang, siput, macam-macam jenis siput sampai tak tahu nak makan. Udang pun macam-macam jenis udang galah, udang apa semua ada. Lepas tu makan-makan lain macam yang untuk grill, contohnya macam daging, kambing, itik pun ada. Ayam tak payah fikir lah, memang berlambak-lambak. Ikan pari, ikan apa semua ada. Lepas tu sayur-sayur dia banyak. And then yang macam untuk celup-celup, contoh macam fishball apa semua banyak juga. So aku rasa macam RM71 plus tu berbaloi lah. Dia ikut hari juga. Kalau macam hari Jumaat, Sabtu, Ahad kalau tak salah aku 70 plus lah. Kalau hari Isnin sampai Khamis harga dia lain sikit, murah sikit kalau tak salah. Tapi dinner tu untuk dinner lah. Untuk timeline aku tak sure. Aku rasa macam okey harga tu. Mungkin boleh pergi lagi ajak kawan-kawan. Lepas ni menarik juga, parking banyak kat situ. Lepas tu apa orang cakap, dia corner lot kan. Jadi tak rasa macam terkepung sangat, tak rasa kepam sangat bila kita keluar daripada kedai. Tak adalah bau melekat kat baju kita kan, sebab dia macam corner lot, so dia open macam tu sikit.
give you love, but you ration yours.